Apakah persediaan untuk persaraan anda? Untuk golongan yang berumur 40-an dan 50-an, apakah persediaan anda untuk persaraan? KWSP mengeluarkan kenyataan bahawa rakyat Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya RM240,000 untuk bersara pada usia 55 tahun. Mari kita buat kira-kira yang mudah. Jangka hayat rakyat Malaysia secara puratanya adalah sekitar 75 tahun. Bermakna jika anda bersara pada usia 55 tahun dengan simpanan sebanyak RM240,000, 75 tahun tolak 55 tahun sama dengan baki 20 tahun. RM240,000 dibahagikan dengan 20 tahun sama dengan RM12,000 setahun. Ini bermakna anda hanya ada RM12,000 untuk digunakan dalam masa 1 tahun. Bila dibahagi dengan 12 bulan, bermakna anda hanya ada RM1,000 untuk kegunaan sebulan. Cuba anda lihat gaya hidup anda sekarang. Adakah RM1,000 cukup untuk persaraan anda? Dan saya pasti nilai RM1,000 sekarang tidak sama 20 tahun akan datang. Jadi di sinilah fungsinya emas dalam simpanan. Emas bukanlah pelaburan yang boleh berkembang nilainya. Dalam simpanan, terutamanya untuk simpanan jangka masa panjang, apabila anda tukarkan simpanan wang fiat ke dalam bentuk logam emas, anda mengekalkan nilai simpanan anda kerana emas tidak terjejas dengan kejatuhan nilai mata wang. Malah, harga emas akan meningkat seiring dengan kejatuhan nilai mata wang. Sekiranya anda sudah bersedia untuk menukarkan sebahagian simpanan anda dalam bentuk emas atau anda ingin memulakan tabungan persaraan dalam bentuk emas bersama Public Gold, anda boleh hubungi saya dan insyaAllah saya akan membimbing anda sebaiknya.